Sheila berkongsi pengalaman katanya. Apa khabar KC dan juga pendengar MG12? Harap KC cepat sembuh. Terima kasih. Sheila memberitahu berkongsi pengalaman beliau yang tak dapat dilupakan. Sheila katanya di sini, apa khabar KC, pengalaman yang Sheila ingin ketengahkan kongsi adalah waktu itu Sheila dengan tunang Sheila telah pun pergi ke seberang tambak untuk isi minyak. Dan KC, kedai minyak yang tunang Sheila kunjungi adalah sebuah kedai minyak yang berdekatan dengan tanah perkuburan. Tak tahu nama tempatnya sebab saya ni hanya setakat duduk dalam kenderaan dan ikut saja tunang ke mana saja dia pergi. Jadi pada malam itulah sekitar pukul 1 pagi kalau tak silap Sheila, tunang telah pun top up minyak di salah sebuah kedai minyak berdekatan dengan tanah perkuburan. Besar KC. Di sana juga kelihatan macam ada ladang kalau tak silap Sheila. Jadi bila tunang keluar nak top up minyak dan nak beli sesuatu di kedai, Sheila ni dalam kenderaan. Bila dalam kenderaan, kata Sheila, memandang ke arah tanah perkuburan yang gelap gelita pada malam yang dimaksudkan, terperanjat apabila nampak dari satu pohon ke pohon yang lain ada macam benda putih, cahaya putih terbang di kawasan itu. Kisi bila nampak, Sheila terus buka pintu kenderaan keluar dari kereta. Bila Sheila berdiri, tengok Kisi benda tu lompat dari satu pohon ke pohon yang lain, buat Sheila rasa takut dan terperanjat. Datang seorang pakcik yang bertugas di kedai minyak, kemudian menegur saya. Nak, jangan tengok, tak baik. Benda-benda macam ni kalau tak kuat, jangan pandang. Saya toleh tengok pakcik tu. Pakcik nampak ke? Pakcik tak nampak, tapi di sini ramai orang dah terkena apa yang kau buat. Jadi bila dengar kata-kata pakcik tersebut, saya pun rasa segan Kisi. Saya pun memasuki ke dalam kedai, melihat tunang ni sedang beratur, nak beli rokok dan juga nak bayar lah. Jadi apabila tunang beratur, saya pun ikut beratur. Dia tanya kenapa keluar, tak ada apa-apa. Saya pun konon-konon ambil lah satu coklat. Konon-konon niat di hati nak makan coklat. Jadi tunang dah bayar, kami semua keluar. Dalam perjalanan daripada kedai minyak ataupun kedai yang menjual air itu di stesen minyak menuju ke arah kenderaan, terperanjat Kisi apabila dari jauh saya nampak tempat duduk belakang Kisi ada seorang wanita sedang duduk. Bila saya nampak, saya terkejut. Kisi, betul Kisi, punyalah terperanjat. Tunang saya jalan tak perasan pun. Kemudian saya tunjuk, bang, dekat belakang kereta ada apa bang Belakang kereta? Mana ada benda? Jadi memang sah dia tak dapat lihat apa yang saya lihat pada malam tersebut. Saya punyalah takut. Saya terus pergi ke pakcik yang bertugas dan menegur saya awal tadi. Apabila saya berjumpa dengan pakcik tersebut, Kisi, apabila saya mencari pakcik tersebut, pusing, satu kedai minyak tak nampak. Kemudian ada seorang mamat ni lah yang sedang bertugas. Saya pun tanya, "Dek, ya kak, mana pakcik yang tadi bertugas dekat sini Pakcik? Tak ada. Dekat sini saya dengan kawan saya je kerja. Satu kat luar, satu kat dalam." Kisi, sumpah Kisi. Awal tadi saya memang nampak seorang pakcik datang nasihatkan saya jangan tengok, jangan tegur. Apabila saya tanya budak tu kata tak ada. Dan saya pun kata jangan main-main tak kelakar Betul. Dekat sini saya seorang dengan kat dalam tu seorang jaga kaunter. Mana ada orang lain? Punyalah terperanjat Kisi. Saya terus lari ke arah kereta tunang saya, masuk ke dalamnya. Tunang tanya kenapa tadi? Oh, saya kata saya kasih budak tu duit sebab dia lapkan tingkap. Jadi kemudian kami beredar dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan tak habis-habis saya pusing tengok belakang. Syukurlah tidak ada apa-apa yang ikut kami pulang. Dan itulah pengalaman satu-satunya peristiwa yang menyeramkan. Top up minyak di seberang tambak berdekatan dengan tanah perkuburan di sana. Kisah-kisah yang anda dengar